Berita boom hari ini. Penganjur konsert pentas Raja Wali Live in Malaysia mempertimbangkan tindakan undang-undang terhadap Idea Live Arena di Petaling Jaya susulan penutupan sistem bunyi secara tiba-tiba ketika konsert berlangsung pada 10 Jun lalu. Impian Al-Fatih memaklumkan insiden itu berlaku tanpa sebarang rundingan dan menjejaskan pengalaman peminat. Wakil penganjur Mubarak Akhtar Muhammad Aris berkata, pihaknya telah berbincang dengan panel peguam berhubung kemungkinan menyaman pengurusan lokasi atas kecuaian dan pelanggaran perjanjian. Menurutnya, kelewatan konsert turut berpunca daripada isu teknikal, sistem tiket, kesesakan pintu masuk serta liputan internet lemah. Beliau menegaskan penutupan elektrik tepat jam 12 tengah malam adalah tindakan unilateral sambil memohon maaf kepada peminat dan menilai kerugian sebelum tindakan lanjut diambil.